Assalamualaikum. Okay guys, so ni aku nak review dekat apa sebiji Hot Wheels Fantasi Hot Wings. Okay, banyak-banyak fantasi yang ni aku nak review sebab dia special sikit yang ni. Okay, jom aku tunjuk apa. Ni aku kira lah dah lama nak review kan. Okay, so itu ni yang ni tahun 2025 punya color lah. Okay, rim depan kecil, rim belakang besar. Itu ni aku minat sebab dia punya base besi. Selalu kalau kita mainline dia punya base plastik kan, tapi untuk Hot Wings ni dia main dengan base besi. Lepas tu gambar pula macam ni pula dia buat kan. Yang ni plastik tau, yang ni botol, yang ni botol kicap ke botol lada, botol cabai nampak tu, ada lada kepedasan dia tu. Lepas tu kepala botol yang tak boleh buka. Dia sekali dengan body dia, tapi memang agak unik lah yang ni. Aku memang rasa macam lawak lah benda ni. Dia boleh stand macam ni juga. Tu. Okay, so siapa nak beli Hot Wings Fantasi ni, aku letak link kat atas ni, boleh beli lah. Dia punya base besi. Boleh lah nak main bagi budak-budak main kan. Okay, Assalamualaikum.